Dan kita dalam fasa yang sangat-sangat awal dalam pasaran kripto. Kalau diterima oleh ramai pihak, sebab waktu semasa ni 90% atau lebih daripada 80% seluruh dunia rakyat atau secara umumnya belum diterima oleh ramai pihak, dan diterima hanya 10% atau lebih kurang dalam 20% yang tahu pasal kripto, tetapi masih lagi ramai walaupun dalam kripto waktu semasa ni kalau saya tanya dengan semua yang tengah nonton, adalah kita ada 30 orang waktu semasa yang tengah nonton. Kalau saya tanya daripada 30 orang siapa ada XRP, mungkin dalam 2-3 orang saja yang ada XRP, yang lain semua mungkin ada XRP. Jadi belum diterima 100% lagi, dan kita masih dalam fasa yang sangat-sangat awal, dan masa depan masih lagi jauh, masih lagi sangat-sangat jauh. Seperti saya kata tadi, kalau nak fikir nak labur untuk jangka panjang, sekurang-kurangnya untuk 7 hingga 10 tahun, dan lakukan DCA, dollar cost average. Jangan ada perasaan tamak.